Okey. Satu zarah bergerak, okey, daripada titik tetap O lah. Sesaran selepas melepasi, okey, ni persamaan yang dia bagi. Okey, dia kata lepas melepasi O. Okey. A dia nak cari apa? Okey, first tulis persamaan lah. S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 24 T kuasa 2 tambah 90 T. So A, dia nak apa? Dia nak sesaran dalam meter dari titik tetap O apabila T sama dengan 8. So dia nak T sama dengan 8. So apa dia nak? Sesaran. Kita dah ada apa? Kita dah ada sesaran. So apa kena buat? Ganti je lah. Betul? Dia nak cari sesaran, dia dah bagi sesaran punya persamaan, awak cuma gantikan 8 ni, awak cuma gantikan 8 ni dalam T. So dia akan jadi S sama dengan 2, 8 kuasa 3, tolak 24, 8 kuasa 2 tambah 90 darab 8. Awak ganti je dalam persamaan, awak masukkan dalam kalkulator. So masuk dalam kalkulator. Okey, masukkan 2 darab 8 kuasa 3 tolak 24 darab 8 kuasa 2 tambah 90 darab 8. So dapat 208 meter. Sesaran dia 208 meter. Okey, settle A. B pula. B, dia nak apa? B dia nak had laju apabila T sama dengan 1. Okey. Sesaran pergi kepada had laju, velocity pergi kepada A ni acceleration lah. Acceleration ni apa? Pecutan. Okey. Kalau bila dia gerak ke depan, sesaran nak pergi kepada had laju, apa yang jadi? Dia akan jadi buat pembezaan ds per dt. Daripada V nak pergi ke A, daripada had laju nak pergi pecutan, dia akan jadi dv per dt. Okey, apa jadi bila patah balik? Bila patah balik dia akan jadi pengamiran. Pengamiran A dapat V. So pengamiran V dapat, okay, V sama dengan ds per dt. Macam mana nak buat pembezaan? Ingat tak? Okay, bila kita buat pembezaan, apa? Kuasa darab dengan depan. Lepas tu kuasa tolak 1. 3 darab 2 dapat 6. So T ni tulis balik. Dan kuasa tolak 1. 3 tolak 1 dapat berapa? 2. Betul? Okay, and second, 2 darab dengan 24. Okay, 2 darab dengan negatif 24 dapat negatif 48. So, T ni daripada kuasa 2 tolak 1, dia akan jadi kuasa 1. Okay, yang ni 90 je lah. Kalau kita tahu T kuasa 1 ni tak payah tulis pun. T kuasa 1 ni tak payah tulis lah. Kita tahu tak tulis memang kuasa T. And bila ada T, dia sebenarnya kuasa 1. 1 tolak 1 dapat kosong. T kuasa kosong, alamak. T kuasa kosong sama dengan 1. Okay, sekarang ni dapatlah balik 90. Kenapa 90 darab dengan T kuasa kosong sama dengan 90 darab 1 sama dengan 90. Oh, bila ada T ni, kita memang hilangkan terus je lah. Okay, dah settle dapat V. Dia nak apa? Had laju bila T sama dengan 1. Kita dah ada V. Betul. Cuma nak ganti masa ni dengan 1. So, T sama dengan 1, V akan jadi 6 1 kuasa 2 tolak 48 1 tambah 90. Nampak tak? 1 ni ganti dekat T. Lepas tu tekanlah kalkulator. Okay. So, tekan kalkulator. 6 darab 1 kuasa 2, 6 lah. Betul. Tolak 48. 48 darab 1, 48 lah. Tambah 90. Okay, so dapat 48. So dia akan jadi 48 meter per saat. Okay, dia nak pecutan. Kalau tengok sini, dia kata pecutan bila T sama dengan 3. Okay, ada tak persamaan pecutan? Tak ada. Tapi tengok ni, pecutan ni A. Macam mana nak cari A? Daripada V, boleh pergi A kalau kita buat pembezaan. So buatlah pembezaan. Okay, pecutan dia A sama dengan dV per dt. Macam mana nak buat pengamiran, macam mana nak buat pembezaan dekat V ni? Sama macam tadi. Buat pembezaan kuasa darab dengan depan. 2 darab 6 dapat 12. Betul.
Lepas tu kuasa tolak 1. T kuasa 2, betul? 2 tolak 1 dapat 1 ataupun T je lah. Okay, yang first. Negatif 48 bila buat pembezaan. Okay, kalau ada T sahaja tak ada kuasa, dia akan tinggal negatif 48 je. Okay. 90 apa jadi? Bila tak ada T, dia akan auto jadi kosong. Dah settle. Sampai sini je. Okay. Masa dia apa? T sama dengan 3. Ganti je lah. Bila T sama dengan 3, A sama dengan 12 darab 3 tolak 48. Gantikan dalam kalkulator. Masuk dalam kalkulator. Okay. 12 darab dengan 3 tolak dengan 48 dapat berapa? Dapat negatif 12. So, negatif 12. Negatif 12 kita persaat-saat. Okay. Persaat-persaat. Okay. Sekarang yang D ni, tak tahu muat ke tak ni. Nilai-nilai T. Okay. Nilai-nilai T dalam saat apabila zarah berhenti seketika. Okay. Ni benda awak kena ingat. Bila dia kata berhenti, biasanya kenapa dia berhenti? Biasanya dia nak tukar arah. Contohlah for example, mula dia pergi sini, dia nak tukar arah kan. Dia mesti berhenti before dia tukar arah. Ni ada satu lagi soalan. Kalau soalan kata tukar arah ke, guna konsep yang sama. Iaitu V sama dengan kosong. Kalau berhenti tak bergerak lah betul. Tak bergerak maksudnya had laju kosong. Okay, nilai-nilai T. So, V sama dengan kosong. Nak ganti ni kena tahulah V dia berapa. V dia mana? Ni persamaan dia V. Nampak? Okay. So, V sama dengan kosong. Kita ambil balik 6. T kuasa 2 tolak 48T tambah 90 sama dengan kosong. So, kita tahu sini kita akan buat pemfaktoran. Okay. Kat sini, okay, make sure yang before ni awak kena isi yang terkecil. Kalau tengok sini, semua boleh bahagi 6. Tapi contohlah kalau awak tak sure kan, saya tunjuk awak cara senang untuk awak tahu apa yang terkecil. Awak masuk dulu dalam kalkulator kat sini. Okay, masukkan dalam kalkulator. So, masukkan dalam kalkulator. Ni kalau class Swiss ni, yang ni lah A. So, polinomial, kuasa 2, masukkan 6, masukkan negatif 48, lepas tu masukkan 90. Okay. So, saya akan dapat 5 dengan 3. So, 5 dengan 3 ni, saya tahu sini T tolak lah mak. T sama dengan 5, T sama dengan 3 kan tadi. So, sini adalah T tolak 5, T tolak 3. Cuba tengok sini. Sini T darab T sama dengan T kuasa 2. So, should be sini adalah T kuasa 2 je. Dalam mana kan? T kuasa 2. Nampak tak? Macam mana? 6 ni nak pergi T kuasa 2 bahagi 6. So, automatik semua bahagi 6 lah. So, ni akan jadi negatif 8T. Alamak. Negatif 8T tambah 90 bahagi dengan 6 dapat 15. Kalau awak nampak, awak dah terus kecilkan. Okey. Tapi kalau awak tak nampak pun, masuk je kalkulator. Bila dah masuk kalkulator, tengok kuasa 2 ni baru awak tahu nak bahagi berapa. Okay. So, dapat T sama dengan 5, T sama dengan 3. So, zarah tu berhenti. So, nilai-nilai T bila zarah berhenti. Bila zarah berhenti, T dia adalah T sama dengan 5 dan T sama dengan 3 lah. Berhenti seketika, normally kenapa? Sebab nak tukar arah. Maybe dia gerak pergi sini, lepas tu berhenti nak tukar pergi sini pula. That's why.